Selamat pagi. Aktivis politik yang juga pendukung kuat Mahathir Mohamad, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan tampil mempertahankan tindakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin bertemu Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi dan menafikan dakwaan bahawa ia membelakangkan Muhyiddin Yassin. Menurut Khairuddin, pertemuan itu adalah sebahagian daripada agenda penyatuan orang Melayu yang diarahkan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk bertemu sesiapa sahaja bagi menyatupadukan orang Melayu adalah tindakan yang baik dan mulia. Saya mengaku Tun M suruh saya jumpa Hamzah, cakap dengan pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli UMNO untuk agenda payung besar dan satu padukan Melayu secara total. Katanya kepada Politico, beliau turut mengulas kenyataan Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal yang mempersoalkan alasan Hamzah sambil menegaskan bahawa Hamzah bergerak di bawah platform Sekretariat Orang Melayu dan Payung Besar yang selaras arahan Dr. Mahathir untuk menggerakkan semua pemimpin politik, NGO dan NGI Melayu demi mencapai penyatuan total orang Melayu merentasi parti. Tun Faisal tak tahu apa pun mengenai perkara ini, lebih baik dia diam, ujarnya. Khairuddin juga menyifatkan pemecatan Hamzah atas alasan membelakangkan Muhyiddin sebagai tidak berasas sama sekali. Sepatutnya kita menyokong tindakan mulia Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bukan memecat beliau, katanya. Beliau menambah, Dr. Mahathir sentiasa mengingatkan semua pihak supaya memikul tanggungjawab secara amanah dalam agenda penyatuan Melayu dan kerja keras Hamzah sewajarnya disokong, bukan dicemooh. Kalau orang lain bekerja keras seperti mana nasihat Tun Dr. Mahathir Mohamad, apakah kita harus iri hati? Soalnya, sekian dulu. Jangan lupa sila like, share dan subscribe politico.my.